Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel YouTube Wan. So jangan lupa subscribe. Okay, channel YouTube ni. Pasal apa subscribe? Pasal boleh tengok macam-macam ada. Assalamualaikum. Selamat pagi. So hari ni kita nak tunjuk apa? Hari ni kita nak tunjuk macam mana cara-cara kita nak bancuh simen. Okey, lepas tu ikat bata. Okey. So cara-cara nak bancuh simen. Jom mari kita tengok apa yang kita dah beli. Okey. So kita dah beli tu bata. Tengok rumput pun dah naik. So bata ni beli sebelum bulan puasa lagi. Ingat nak buat masa bulan puasa tapi tak sempat. Okey, tak larat. So kita buat hari ni lah pelan-pelan. Ni bata. Lebih kurang satu pelet bata. Seri 500 biji ke 1000 biji bata. Okey, 1000. Bukan 500, 1000 biji. Okey, itu ni pasiak. Pasiak setengah ela. So kita dah guna dah banyak untuk tampung lantai tu. So yang ni yang baki dia tu. So hari ni tu bekas kita dah ambil tadi. Okey, kita buang dulu dia punya plastik cover di tepi. Jadi kita mungkin nak kena cover balik. Dia tak boleh biar lama-lama sangat simen ni, dia nanti keras. Okey. Okey, potong dulu dia punya paper tu. Okay, dia dalam dia ada satu lapis plastik. Buat simen ni. Tapi dia bubur paper. Tapi kalau kata kita biar macam mana, kalau kita biar lama pun dia akan keras walaupun dia ada plastik. Okey. So kita ambil tiar ni. Bubuk. Jadi korang apa? Macam kata 2 bucket ni. Ini pelan-pelan ni sampai jumpa dah. Okey, tu kita dah ambil satu bucket ni dah. Okey, jadi kita akan bancuh dia dalam wheelbarrow. Kita bancuh dia dalam wheelbarrow ni senang. Okey, kita bancuh dia dalam wheelbarrow. Kita ratakan dia dengan rata-rata tempat. Okey. Dia kalau bancuh atas lantai lagi senang, lagi mudah. Tapi kita tak ada lantai yang kita nak bancuh.
bersih semua tar dengan rumah. Kalau dia rosak lantai, jadi kita bantu dia dalam wheelbarrow senang. Okay, saya tambah lagi sampai semua tak pancur dia sampai semua dia punya tu apa sampai semua semen tu tercampur. Jadi tak ada pasiak tu dah tukar warna semua tu. Jadi kita tahu dia dah sama rata. So ini baru satu bucket, jadi kita kena ambil lagi satu bucket semen. Okay. So ni lagi satu bucket. Betul ah. Tengok dulu. Kocok-kocok tak kita tuang di tengah. So, kalau ada rumput-rumput apa buang lah. Kita ada bantu tu ada rumput-rumput akar batu-batu semua kita buang. Okay. So kita bubuh semua air berhabis. Okay. So sukatan dia cukup mudah. 2-1. Ingat. Pancur macam mana pun 2-1. Okay. 2 pasiak 1 simen. Okay. 2-1. 2 pasiak 1 simen.
Okey. So bila pasang dengan simen tu dah sebati dah. So kita tengok warna simen tu dah bertukar dah. Kita ambil ni, kita bubur dia dalam basket tu. Kita tengok banyak yang kita nak bancuh. Lepas tu bubur ayak je. Okey. Ni. Lepas tu kita isi ayak. Ya, sikit. Okey. Bancuh dia, kita tak mau dia terlampau lembek sangat. Okey. Kita bancuh dia. Dia tak mau dia lembek sangat. Okey, kalau dia lembek kita tambah balik ayak dengan simen. Okey. Ayak kita tambah ayak. Okey. Tu. Kita boleh guna dah. Tu. Okey. So itu saja Wan nak share macam mana cara-cara kita nak bancuh simen. So mudah, kita bancuh dia dalam wheelbarrow tu. Jadi kita tak payah guna, kita tak payah bancuh, kita cuma bancuh dia bila yang mana yang kita nak guna ya. Jadi kita ada masa lah. Pasal simen ni bila kita dah bancuh kita tak boleh tinggal dia, kita kena guna. Okey, kalau nanti dia keras. So, jadi kita biar dia dulu. Ni kita dah bancuh sikit dah. Tunjuk contoh, lepas tu kita ikat bata sikit. Okey. So yang baki dia tu semua tu kita tinggalkan tu dalam wheelbarrow tu. Okey. Jadi jangan bagi kena ayak, jangan bagi kena ni lah. Jadi kita guna sikit-sikit. Kita ada masa kita ikat. Okey. Kita boleh buat pelan-pelan. Okey. So sekian saja untuk hari ni. Wan share macam mana cara nak bancuh simen. Mudah. Okey, kalau kita bancuh terus atas lantai banyak, kita nak kena buat semua bagi habis. Kita bukan tukang. Kalau tukang tak apa, dia larat. Ni kita nak buat sendiri. Jadi kita bancuh pelan-pelan. Okey, kita ambil dia tu, kita bancuh. Lepas tu tak lagi baru kita bancuh lagi. Okey, pasal simen semua dah campur dengan pasir dah. Jadi kita cuma bubur ayak je. Okey, dekat mana yang kita nak guna. Okey, jadi kita berhenti ya bila kita dah guna yang macam ni habis. Kita boleh berhenti. Kita jangan bancuh kalau kita tak larat. Okey, so sekian saja. Terima kasih. So jangan lupa subscribe channel YouTube ni. Bye.